Kak Jitra Kedah. Tak, tahun ni Ustaz Raya pertama kat mana? Raya pertama saya ni orang perantau di Kedah ni. Jadi saya kena balik ke kampung mak saya di Kelantan. Kelantan. Di Kelantan di Tanah Merah. Okey. Raya pertama nanti dicerai kat mana? Okey. Mengikut plan, kita akan balik beraya di rumah mertua lah. Kat Pendang. Apa dia? Raya pertama nanti cikgu raya kat mana? InsyaAllah saya akan beraya di rumah mak mentua tercinta, insyaAllah insyaAllah kalau jadi di Jitra. Saya raya pertama di Melaka, kemudian baru balik ke Pahang. Cikgu Raya di Al-Ustaz lah. Di rumah sendiri. Kedah. Raya pertama nanti cikgu raya kat mana? Saya di kampung cikgu, itu di belah Alok Jenggus. Kedah. Ustaz raya pertama dekat mana? Di Kelantan. Di Kelantan? Ya. Dekat Sungai Petani, Kedah. Kat mana? Taiping. Taiping. Okey. Terima kasih Lasha. Ya, raya pertama di rumah sendiri. Raya kedua di rumah sendiri. Di Jalan Datuk Kumbar, Kampung Alus Mela. Di rumah Bonda. Alun Malintang. Di rumah ibu mertuaku. Di kampung Tok Beling, Pian. Kalau start kampung Tok Beling. Alamak. Ayah pertama mak mentua lah. Pokok sana jemput rumah mak mentua madam. Bukan rumah madam. Jiran sebelah. Jiran sebelah. Lonti siang. Mama, jiran sebelah lah. Okay. Di rumah saya sendiri, tak pergi mana-mana pun. Di Kepala Batas. Kat kampung. Hari pertama kat sini je, kampung dekat. Tak. Di Terengganu. Di rumah isteri pertama. Sungai Petani atau Bukit Tangga.